Takkan give up dah. Belum try lagi, belum cuba lagi, takkan dah give up. Cuba tak lagi, buat tak lagi, try tak lagi, takkan dah give up. Apa ni? Mana boleh macam tu? Kita ni nak dapatkan sesuatu yang kita tak pernah dapat, kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat tau. Betul tak betul? Dah tu kenapa nak give up? Tak senang nak dapat benda tu. Kalau benda tu senang, benda tu tak jadi value. Kalau 10 orang buat benda tu, 10 orang dapat benda tu tak ada nilai. Sebab benda tu bernilai lah 10 orang buat, seorang je dapat. 9 orang tu kenapa? 9 orang tu lah give up. Yang seorang tu dia tak give up. Okay, so pagi-pagi jangan pernah down. Down boleh, janganlah down sampai besok, down sampai lusa, down sampai minggu depan. Korang down punyalah down sampai 36 jam korang down. Aduh, down 2 minit sudahlah. Lepas tu pergilah sambung. Ini korang down sampai efek sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan. Apa benda? Okay, so ya, apa-apa pun, Assalamualaikum lah.